Hai, saya Akila. Jom saya tunjukkan macam mana nak mula menyimpan emas dan perak di Public Gold. Sebelum tu, boleh follow saya dan save video ini supaya senang nak rujuk nanti. Pembelian emas dan perak di Public Gold adalah bersistem bagi memudahkan lebih 2 juta orang penyimpan emas di Public Gold. Ini adalah step untuk anda daftar akaun secara percuma di Public Gold. Pertama, anda boleh klik link di profil TikTok saya, kemudian ia akan membawa anda ke website saya. Boleh klik daftar akaun Public Gold dewasa untuk mereka yang berumur lebih 18 tahun dan daftar akaun Public Gold Junior untuk anak-anak bawah 18 tahun. Kemudian, isi maklumat yang diperlukan. Nama penuh seperti DIC, kemudian ID type pilih IC untuk warga negara Malaysia dan nombor pasport untuk bukan warga negara Malaysia. Kemudian masukkan email dan nombor handphone. Kemudian bolehlah klik pada menu proceed dan pastikan semua butiran adalah tepat dan klik menu submit. Step yang sama untuk membuka akaun Public Gold untuk anak-anak. Masukkan nama anak seperti di sijil lahir. Kemudian Junior ID pilih New IC iaitu masukkan nombor MyKid anak. Kemudian masukkan email anak dan masukkan juga nama ibu atau ayah, nombor IC ibu atau ayah dan juga nombor handphone ibu atau ayah. Kemudian klik proceed dan bila semuanya telah dimasukkan dengan tepat, klik menu submit. Selesai mendaftar, anda boleh terus login, download aplikasi Public Gold, search di Google App Store atau Apple Store, Public Gold Malaysia. Bagi username dan password, masukkan IC number anda tanpa dash. Klik login, kemudian klik request TAC. TAC akan dihantar ke nombor WhatsApp anda. Masukkan 6 digit nombor yang diterima di WhatsApp dan anda dah berjaya login. Terus aktifkan akaun anda untuk dapatkan PG code iaitu username kekal selepas anda membuat belian pertama. Caranya, klik pada menu top up, kemudian masukkan amount yang anda mahu beli, minimal 100, klik pada place order. Kemudian, sistem akan bawa anda ke bank online, buat bayaran dan anda terima PG code dan gram emas pertama anda. Dah berjaya daftar, boleh hubungi saya untuk saya masukkan dalam support group. Nak belajar simpan emas dengan cara yang paling mudah, murah, selamat dan patuh syariah, boleh klik link di profil. Saya akan ajarkan sehingga anda terima emas di tangan.